Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di mana? Kita berada di Maktab 112 di Arafah. Alhamdulillah. Maktab PMN di Arafah. Dan insyaAllah Traidi akan berada di sini. Jemaah-jemaah Traidi Maktab apa? Satu, Satu, dua insyaAllah. Okey, kita akan berjalan-jalan. Kita akan melihat bagaimana suasana persiapan untuk menyambut Dhul Rahman di Maktab 112 di Arafah ni insyaAllah. Okey, macam tahun lepas, dia ada bahagian sini saja. Try duduk bawah ni. Tahun lepas try bawah ni. Dia ada bahagian atas dengan bawah. Tapi tahun ni alhamdulillah dia tambah satu lagi kawasan ni, di kawasan atas ni. Jadi dia ada 3 kawasan. Kawasan yang tuan-tuan sedang lihat ni. Okey. Kemudian ada kawasan sana. Kawasan atas bukit sana. Dan kawasan bawah tu. Ada 4 kawasan di Maktab 112 ni insya-Allah. Kejap lagi kita akan tahu di mana kedudukan kemah Traidi ataupun tempat Traidi Travel insya-Allah. Kita terus. Alhamdulillah kita berada di dalam bilik mesyuarat untuk kita bincangkan kedudukan setiap PGH yang akan berada di Maktab 112 ni insya-Allah. Baik. Sekejap lagi kita menunggu kedatangan syarikat-syarikat yang lain untuk kita mulakan mesyuarat insya-Allah. Adalah kemah Arafah. Sekarang kita berlangsung mesyuarat dan taklimat kepada PIC Maktab untuk di 112 insya-Allah. Sekarang kita melihat persediaan khemah di Arafah untuk Maktab 112. Arafah Maktab 112, Maktab PMN. Jadi sekarang tengah pembinaan lagi, kita tengok masih belum siap, ada yang tengah pasang kapet dan sebagainya. Dan insya-Allah saya akan tunjukkan khemah Traidi Travel. Dan alhamdulillah kita dikurniakan satu khemah bulat ni. Dan insya-Allah satu khemah ni adalah khemah Traidi sahaja. Kita tak bercampur dengan mana-mana syarikat yang lain. Dan insya-Allah program kita di dalam khemah inilah insya-Allah. Jadi kita masuk insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah ini adalah khemah Traidi. Bagaimana penyusunan kita sendiri yang akan menyusunnya nanti. Kebiasaannya kita akan bahagikan di bahagian depan lelaki, bahagian perempuan, bahagian belakang insya-Allah. Kita dapat tengok ni belum siap belum siap. Masya-Allah nampak untuk kita Traidi hanya ada lebih kurang 40 orang. 20 lelaki, 20 perempuan. Jadi kapasiti satu ruang ni untuk 20 orang bagi saya alhamdulillah insya-Allah sangat selesa. Sini 20 lelaki dan di bahagian ni 20 perempuan. Dan dia bagi aircon berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 aircon dalam suasana yang kecil ni. InsyaAllah mudah-mudahan akan memberikan kesesaan kepada para jemaah. Dan atas ni dia akan ada tempat letak beg. Ni belum siap. Nanti saya tunjukkan tempat yang dah siap lah. Tunjuk kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan selesa lah. Okey, lepas ni kita akan tengok tandas dan sebagainya insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, ni pintu keluar untuk kemah kita. Dan kita dapat tengok di sebelah kanan. Sebelah kanan ni, ini tandas. Tandas yang disediakan. Di kawasan ni pun masih ada ruangan. Tak pasti ruangan ni dia buat apa. Mungkin tempat makan dan sebagainya. Mungkin masih belum siap. Dan ini tandas. Di sebelah sana pun ada tandas lagi kan. Dan sebelah hadapan sana pun kalau kata jemaah berjalan ada lagi tandas. InsyaAllah. Kita tengok tandas jom. Okay, ini tandas yang disediakan di sini di Arafah. Di Arafah sebenarnya kita sekejap je daripada pagi sampai maghrib lebih kurang. Lepas tu kita akan bergerak ke Mina insyaAllah. Ke Muzdalifah dan Mina. Okey, baik. Ni sepanjang ni ada tandas. Ni sana sampai ujung. Itu tandas. Jadi boleh mana-mana kosong, jemaah boleh masuk insyaAllah. Persediaan masih rancak dengan persediaan yang dilaksanakan di sini. Untuk makluman, kali ini kita lawatan kita agak awal.
belum masuk Zulhijjah. Jadi masih banyaklah yang belum siap. Mungkin hanya siap dalam 50% saja. 50% lagi masih tengah disiapkan. 3 bahagian lah. Bahagian ni dan juga bahagian atas ni, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, sekarang kita berada di contoh kemah yang dah siap. Kita tengok suasana dia macam ni lah. Dia ada tempat beg kat atas, ada partition, dan dia akan bagi sofa bed. Dan sofa bed ni untuk matap 112 agak tebal sikit lah, lebih tebal, dia tinggi rasa, dan dia boleh bertukar lah. Kalau kita tengok dia boleh bertukar jadi tilam, jadi tilam, ataupun kita boleh tukar dia jadi bed dia kan. Macam mana? Ada bed macam tadi ya. Ni kita lipatkan dan kita boleh duduk, insyaAllah. InsyaAllah sangat selesa. Dan mudah-mudahan itulah, jemaah tahun ni selesa banyak lah, insyaAllah. Suasana pun sejuk, aircon pada. Okay, baik. Siru ala barakatillah.